Macam mana nak mula berniaga? Okay, first kali kena pilih dulu nak berniaga apa. Nak berniaga makanan ataupun minuman apa. Tapi nasihat saya, janganlah jual benda-benda pelik. Sebab kalau makanan pelik ni, kita kena keluarkan effort, kos marketing dan banyak masa lah untuk memperkenalkan makanan kita ataupun minuman yang kita jual tu kepada orang. Sebab kita takut nanti dah banyak effort yang kita keluarkan untuk buat kerja-kerja tu nanti, lalas sale tetap slow, kita pula down, terus tutup kedai. Tapi kalau kita jual benda yang orang dah biasa dah makan, dah tahu dah rasa dia macam mana, yang tu senang nak jual. Cuma mungkin kalau kita nak buat variasi dengan makanan minuman tu, yang tu boleh. Yang kedua, lokasi berniaga sangat-sangat penting. Walaupun kita kata kita ni pandai buat live, pandai buat marketing dan sebagainya, tapi location is the key. Lokasi dulu. Kalau kita berniaga dekat dengan rumah contohnya, kalau sale slow, baik tak payah. Baik kita berniaga jauh sikit tapi tempat tu ramai orang, boleh buat sale banyak. Kalau balik berniaga walaupun penat, kalau kita tengok poket penuh, hilang penat tu. Yang ketiga ni, kita nak berniaga janganlah nak tunggu perfect dulu baru kita nak start. Mulakan dengan apa yang ada dulu. Mampu beli peralatan yang murah, pakai yang murah je. Menu-menu yang kita nak berniaga tu tak perlu jual banyak pun tak apa. Kadang-kadang dengan 1-2 menu pun dah cukup, dah boleh buat sale dah untuk hari permulaan kita berniaga tu. Dan yang keempat, buat je dulu. Jangan ragu-ragu macam mana hari pertama aku nak berniaga apa semua, tak. Buang perasaan tu, terus pergi keluar berniaga. Sebab apa? Hari-hari awal yang kita berniaga tu lah yang akan jadi lesson ataupun pembelajaran untuk kita pada hari-hari yang akan datang nanti.